kita kena belajar banyak ilmu. Tapi Izhar, ada satu ilmu jangan belajar. Satu benda ni jangan belajar. Ada ke benda yang jangan belajar? Ada. Kita kena belajar banyak benda. Tapi jangan belajar. Okey. Tapi saya lagi suka yang dandut tu. Okey, kat mana tadi kita ada dia? Dah masuk syurga ke belum? Belum lagi. Jangan belajar satu benda je. Jangan belajar jadi Tuhan. Saya tak faham, jangan belajar jadi Tuhan ni maksudnya apa? Maksudnya antara penyumbang pada overthinking, serabut, susah hati kerana kita ambil alih kerja Tuhan. Dan kerja Tuhan ni apa? Dalam hidup kita, dia ada usaha. Tadi Azlan prototype tu sebut kita usaha, betul tak? Tapi ada satu part yang kita jangan masuk. Jangan masuk campur. Apa dia? Kita kena usaha. Tapi ada satu part ni jangan masuk campur. Kita panggil sebagai outcome ataupun result. Hasil bukan urusan kita. Urusan kita adalah usaha. Saya share satu cerita. Tuan-tuan, pernah tak dengar kisah tentang Siti Hajar dan Nabi Ismail? Yang kena tinggal dekat padang pasir yang tak ada apa-apa hidupan. Betul. Kena ulang-alik apa tu, Safa Marwah tu, ingat tak? Okey. Saya pendekkan cerita dia sebab cerita dia panjang. Siti Hajar dengan Nabi Ismail kena tinggal dekat satu padang pasir yang tak ada hidupan, tak ada apa-apa, ikomat, kekemat, apa tak ada.